Pokok buluh guys. Ni kawasan pokok buluh. So kita tak payah mention lah masuk situ. Sebenarnya ada penarikan kat situ. Kata apa? Aura dia. Bau benda lain lah. Ni bau apa ni? Bau pokok bunga. Wangi macam mana? Kau ada bau? Ada sikit. Bau wangi kan? So kita tengok laluan ni ke mana. So kalau dia kata sampai situ je lah. So kita kena berbatah balik lah. Kalau laluan ni sekirat sampai situ je lah. Lepas tu kita kena patah balik kalau tak ada laluan. Mungkin kalau ada laluan baru kita lalu. Maknanya kalau tak ada laluan kita kena patah balik. Ataupun terus masuk ke dalam blok. Jadi kalau kita tengok depan ni dah tak ada laluan ni. Dah tak ada laluan. Ni pokok Mati. hitam dia tumbang. Dan gelombang ada kat sini guys. Jom. Kita masuk dalam tu. Masuk dalam dan tembus terus ke depan. Dalam ni. Ni laluan ni. Mana? Kita dapat merasakan hanya sekadar berkongsi dengan phone, tak apalah. Kita pun bukannya nak benda tu sangat pun. Cuma nak tengok tempat-tempat yang lama dah ditinggalkan, abandoned place ni. So kita rasa macam menarik lah. Kan? Tertarik dengan tempat-tempat macam tu untuk dieksplorasi. Terima kasih pada yang menghantar. Terima kasih. Apa? Lebah guys. Allah Akbar. Mana tu dia datang? Oh mungkin dia tengok ni. Drama malam. Drama ni. Dia tak bagi ni. Ayo terus. Oh. Boleh langkah. Bismillah. Allah. Kau boleh melampau? Boleh. Ya. Sabar. Dia tak bagi kita duduk dalam. Dia Yalah. Ya, dah keluar dah. Wah. Seronok kalau dapat ikut je lah. Betul. Jalan keluar kita. Bismillah.